Hari ni saya nak share resipi nasi hujan panas, kari ayam berempah dan jelata. 500 gram beras basmati direndam setengah jam, dicuci dan dituskan. 7 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, sedikit halia, sebatang serai dititik, 1 kiub pati ayam nor dan selai daun pandan. 4 sekawan, 3 butir buah pelaga, 2 butir bunga cengkeh, 1 butir bunga lawang dan 1 batang kulit kayu manis. Setengah tin susu cair, 500 gram air, 2 sudu makan minyak, 1 sudu makan minyak sapi dan 1 sudu makan margarin. Pewarna kuning, hijau dan pewarna merah. Di dalam periuk, panaskan minyak sapi dan margarin. Bila margarin dah cair, boleh masukkan 4 sekawan. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, halia, serai, daun pandan dan kiub pati ayam. Tumis sehingga naik bau. Kemudian masukkan beras. Kacau-kacau supaya beras bergaul rata bersama dengan bahan-bahan yang ditumis tadi. Masukkan air. Masukkan susu cair. Masukkan 1 sudu makan garam. 1 sudu makan gula. Kacau-kacau. Kecilkan api, kemudian masak seperti nasi biasa. Siapa yang guna rice cooker lebih mudah. Bila nasi dah kering, kacaukan sekejap. Kemudian saya tutup periuk. Setiap pewarna kita campurkan dengan sedikit air. Saya guna warna hijau, merah dan kuning. Bila nasi dah masak dengan sempurna, saya bubuh pewarna. Saya buat line setiap satu warna. Kemudian tutup kembali tudung periuk. Masakkan nasi beberapa minit lagi. Masakkan sekejap lagi. Selepas itu barulah kita kacaukan nasi tu. Dah siap. Hari ni saya nak masak setengah ekor ayam. 1 sudu makan biji ketumbar, 3 ulas bawang putih, 5 ulas bawang merah dan sedikit halia. 2 sudu makan cili kisar, sebatang serai dititik, 200 ml santan fresh, 2 biji cili merah dibelah 2 tapi tak putus, 2 biji tomato dipotong 4 setiap biji.
2 biji bawang besar dipotong 4 setiap biji. Di dalam blender, masukkan bawang merah, bawang putih, halia, biji ketumbar, sedikit air, kisar halus bahan-bahan tadi. Kemudian campurkan siap-siap cili kisar. Di dalam kuali panaskan sedikit minyak. Kemudian tumiskan bahan-bahan yang dikisar tadi. Tumis hingga garing ataupun pecah minyak. Masukkan serai. Bila dah pecah minyak, masukkan ayam. Kacau-kacaukan bagi ayam tu bergaul sebati dengan bahan-bahan tumisan. Masukkan sedikit gula. Sedikit air. Bila kuah dah mendidih, masukkan bawang besar, cili merah, tomato, masukkan garam, masukkan santan, kemudian masak sehingga ayam empuk dan kuah menjadi pekat. Masakan ni lebih sedap kalau kuahnya pekat. Kalau kuahnya cair, kurang sedap. Bila dah okey semuanya, boleh tutup api dapur. Ni bahan-bahan untuk buat jelatah. Suku biji kubis, 1 batang timun, 1 batang carrot, 1 biji bawang besar, 2 biji cili merah dan beberapa biji cili padi. Serta cuka makan. Semua bahan-bahan untuk buat jelatah tadi saya dah iris. Masukkan sedikit gula, sedikit garam dan masukkan sedikit cuka makan. Semua bahan-bahan ni kita kena agak-agak lah. Gaul sebati. Jelatah pun dah siap. Nasi hujan panas. Jelatah timun, carrot dan kubis. Lauknya kari ayam berempah.